Orang yang mendakwa tak payah buat bukti pun. Dia dakwa apa saja, sampai Melayu makan orang pun orang terima, kan, sampai macam-macam sejarah yang dia bawa. Bani Tamim, Tutamim, tanah Melayu. Letih orang-orang yang nak menjaga keaslian agama ni nak memberikan teguran. Bila kita beri teguran, dia minta kita pergi jumpa pula kepada orang yang dikritik. Sedangkan orang yang dikritik itu memberikan satu kenyataan terbuka. Kalau diam-diam senyap lain cerita. Kalau dia senyap-senyap sembang dalam WhatsApp group, kita boleh sembang dalam WhatsApp group. Tapi masalahnya ceramah itu telah ditonton oleh ribuan masyarakat. Jadi bila kita nak memberikan teguran, dia minta kita pergi jumpa. Kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan peringatan kepada kita berkaitan dengan zaman di mana akan munculnya puak-puak yang berwatakkan agama tetapi membawa riwayat-riwayat hadis yang kita dan ayah kita tak pernah dengar. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, ya'ti alaikum ataupun ya'ti ala nas dajjalun kazzabun, atau yakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum minal ahadis ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kau tak dengar? Kau tak dengar? Di akhir zaman nanti akan muncul satu golongan dajjalun, golongan yang pendusta, kazzabun, golongan yang pembohong, yang mana mereka ini kerjanya membawakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar. Bukan kata kamu tak pernah dengar, ayah kamu pun tak pernah dengar. Jadi Nabi SAW menyebutkan fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kamu, hati-hati mereka, jangan mereka ini menyesatkan kamu, jangan mereka ini memberi bencana kepada kamu. Jadi bila kita tengok, Nabi SAW sebenarnya telah pun memberikan amaran kepada kita untuk kita berhati-hati, terutamanya di akhir zaman ni. Terutamanya bila kita masuk kepada zaman di mana orang tak peduli dah daripada mana dia ambil sumber agama. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat golongan salafus soleh, antaranya diriwayatkan juga daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib selalu pesan, dia kata, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kamu kena tengok daripada mana kamu ambil agama kamu. Kan kita tengok hari ni, orang yang mendakwa tak payah buat bukti pun. Dia dakwa apa saja, sampai Melayu makan orang pun orang terima, kan, sampai macam-macam sejarah yang dia bawa. Bani Tamim, Tutamim, tanah Melayu. Letih orang-orang yang nak menjaga keaslian agama ni nak memberikan teguran. Bila kita beri teguran, dia minta kita pergi jumpa pula kepada orang yang dikritik. Sedangkan orang yang dikritik itu memberikan satu kenyataan terbuka. Kalau diam-diam senyap lain cerita. Kalau dia senyap-senyap sembang dalam WhatsApp group, kita boleh sembang dalam WhatsApp group. Tapi masalahnya ceramah itu telah ditonton oleh ribuan masyarakat. Jadi bila kita nak memberikan teguran, dia minta kita pergi jumpa. Dia ingat kita free hari-hari nak pergi jumpa. Kerja banyak ni. Dan satu lagi, adab Melayu kita ni, ada orang kata apa, mengajar kita bila nak pergi itu perlulah bagi tahu dulu, kan. Jadi bila kita ni IQ umpamanya, kita jemput, kan, kita berikan jemputan elok-elok, kita dialog elok-elok bagi orang dengar. Kalau betul lah awak itu sebagai orang kata apa, singa ahli sunnah, kita bahas, kita bincang di mana asas, di mana asal, di mana sumber dakwaan-dakwaan yang awak berikan kepada masyarakat. Sebab sekarang ni orang yang memberikan satu dakwaan sepatutnya memberikan dalil. Bila kita bertanya dalil, kita dianggap sebagai orang yang bukan ahli sunnah lagi. Macam-macam gelaran sekarang ni. Tapi alhamdulillah, saya syukur kerana sebahagian daripada asatizah, walaupun bukan daripada aliran yang sama dengan kita, telah pun memberi teguran. Tapi mereka juga dilabel dengan label yang pelbagai. Aswaja berbulu, berbulu Wahabi, macam-macam. Asyabi Asyabi. Jadi semua ini sebenarnya adalah salah satu daripada cara-cara untuk menutup mulut-mulut kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi SAW suruh kita menegur perkara yang tak betul. Nabi SAW kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam tastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran berlaku, hendaklah dia mencegahnya dengan kuasa yang dia ada, dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tak mampu, dengan jiwanya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kita tak ada kuasa,
Kita tak ada pemerintahan bukan di tangan kita. Kita bukan pegawai pejabat agama, kita bukan mufti, kita bukan siapa saja. Kita hanya pensyarah universiti yang diberikan sedikit, orang kata apa, rujukan yang kita boleh merujuk lebih sikit berbanding kita sebelum ini. Maka kita memberikan teguran. Tiba-tiba orang anggap kita sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Tapi Nabi SAW telah memberikan pesanan kepada kita dengan satu pesanan yang sangat-sangat bernilai. Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah salah seorang daripada kamu ini berdosa apabila dia menyampaikan, dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Jadi benda ni yang sangat penting. Kita sebagai orang Islam dinamakan diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ialah orang yang apabila nak beragama, nak membuat satu-satu klaim di dalam agama, nak membuat satu-satu dakwaan di dalam agama, perlu membawakan bukti, perlu membawakan hujah. Sebab itu saya ingat lagi satu kisah anak murid kepada Ibnu Abbas. Kalau tak silap saya nama dia Bushair Al-Adawi. Dia bacakan hadis daripada Nabi SAW. Dia kata, qala Rasulullah falam ya'zan Ibnu Abbas li hadithi. Ibnu Abbas tak dengar pun hadis dia. Dia panggil Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, mali la araka tasma' li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku tidak melihat engkau mendengar hadisku? Aku membacakan hadis daripada Nabi dan kau tidak dengar. Dia kata, inna kunna maratan idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina walakinna an-nas lamma rakibu as-su'ba waz-zalul falam nasma' illa mimman na'rif. Kata Ibnu Abbas, dulu, zaman dulu, kalau kami dengar hadis daripada Nabi SAW, kami akan beliakkan biji mata. Kami akan tengok betul-betul orang yang baca tu. Dan kami akan tadah telinga untuk dengar elok-elok. Tapi bila manusia dah mula tunggang, dah mula tunggang, yang liar pun dia tunggang, yang jinak pun dia tunggang. Maksudnya hadis yang mereka kenal pun mereka bawa, hadis yang mereka pelik pun mereka bawa. Kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal sahaja. Ini bukti daripada para sahabat dalam penjagaan agama memerlukan kepada satu disiplin yang mesti dipegang oleh semua orang yang nak mendakwa dalam agama. Kalau tak perlulah mereka ni mengembara jauh. Abu Ayyub sampai mengembara daripada Madinah pergi ke Mesir hanya semata-mata nak memastikan hadis yang dia pernah dengar daripada Nabi, adakah begitu yang Nabi sebut? Sanggup mengembara. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengembara daripada Madinah pergi ke Syam semata-mata nak berjumpa dengan seorang sahabat, Abdullah bin Unais, hanya semata-mata nak mendengar sebuah hadis. Sebab itu kata Sa'id bin Musayyib, inni la asiru masiratal yaumi wa lailah li ajli hadisin wahid. Aku sanggup mengembara satu hari satu malam demi kerana nak mendengar sebuah hadis. Nak bagi tahu apa? Agama ni ada disiplin, kena tahaqquq, kena ada disiplin, kena siasat, betul ke tidak. Tapi hari ni apa yang berlaku? Orang yang nak berjaga-jaga dalam agama, orang yang nak membersihkan nama Nabi SAW daripada pembohongan, nak membersihkan umat Islam daripada penipuan, mereka pula dianggap sebagai Wahabi. Mereka pula dianggap sebagai orang yang memecah belahkan masyarakat. Mereka pula dianggap sebagai orang yang suka bergaduh. Sedangkan agama ini ada tuannya. Sedangkan dakwaan perlu dibuktikan sebenarnya. Sepatutnya siapa yang al-mudda'i, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mendakwa perlu bawa bukti. Kita minta bukti je, kita tak panggil pun dia sesat. Tapi saya dimaki hamun, saya disebut dengan pelbagai gelaran yang buruk, tapi tak ada masalah. Saya tak balas pun. Kerana kalau orang kutuk diri saya, Islam ni tak berkurang. Tapi bila memberikan dakwaan yang tidak benar terhadap agama, insya-Allah kita akan cuba untuk siasat, kita akan cuba bela agama.